Menang kalah tu kita tak kisahlah, orang kata. Yang penting permainan agak menarik lah. Minta-minta. Semangat kesukanan yang paling penting. Saya rasa malam ni Kelantan menang lah 2-0. Jaringan Badri Razi dengan Indah Putra. Tu ya. Bukan Indah Putra Rizal ke? Tak, main. Indah Putra main. Apa pun kita semangat. Ni tak apa, jalan sebelah-sebelah tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Kita satu Malaysia. Confirm Johor menang. Lain? Johor menang. Johor menang 2-0. Yo. Jalan memang jam lah, jangan cakap lah kan. Tapi tetap semangat lah. Semangat juga. Kita orang sampai sini daripada 5 pagi tadi. Jangkaan Kak malam ni. Kelantan pasti menang. 2-1 lah. Malam ni boh 3-0. kita nak di Skor 3-0. kita nak disemai malam ni. Good tu hari ni. Orang lain tak say lain. Bisa masuk, menang Kelantan, 3 butir. Mesti menang lah. Jam materi memang teruk lah. Kau-kau lah. Banyak duit Salah satu dugaannya ulat tiket bang. Ulat tiket. Ulat tiket berluasa ni bang. Beli tiket 150 ni bang. Sanggup. Johor je, semangat je pasal. Jangkaan kami malam ni Kelantan menang dengan keputusan 3-2. Siapa skor? Biar. Biar 3-3. Indra. Siapa lagi? Nama kami. 5-2. Jalan kaki jauh 2 hari. Kita jadi sate ni. Tiket pun ada lagi. Komuter penuh. Gomo Kelantan gomo. Luar